Siapa yang masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lepas hari Sabtu? Ada sesiapa yang masih ingat mesej pada hari Sabtu lepas? Kehendak Tuhan. Jadi, hari ini kita masih dalam kehendak Tuhan. Apakah maksud melakukan kehendak Tuhan? Dan apa yang Yesus Kristus maksudkan apabila dia merujuk kepada kehendak Tuhan? Apakah maknanya semua itu? Hari ini, kita akan melihat dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 hingga 35. Kemudian ibu dan saudara-saudara Yesus datang. Mereka berdiri di luar dan menyuruh seseorang memanggilnya. Orang ramai sedang duduk mengelilinginya, lalu mereka berkata kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan sedang mencari engkau." Yesus menjawab, "Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku?" Lalu dia memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sesiapa yang melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku, saudariku dan ibuku." Jadi kamu lihat, Yesus Kristus berkata dalam ayat 35, "Sesiapa yang melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku, saudariku dan ibuku." Baiklah. Sebelum itu, berapa orang saudara lelaki Yesus ada? Saya mahu tanya kamu, apa nama-nama saudara lelakinya? 6 orang saudara. Ada tekaan lain? 3. Baik, sebenarnya Yesus mempunyai 4 orang saudara lelaki, dan dalam Alkitab juga tertulis bahawa dia mempunyai 2 orang saudara perempuan. Ianya ada dalam Alkitab. Kita akan lihat nanti di mana ianya ditulis. Berapa orang saudara lelaki dan berapa orang saudara perempuan yang Yesus ada? Sekarang, Tuhan Yesus Kristus sedang sibuk melayani, sibuk mengajar. Dalam erti kata lain, dia sedang berkhotbah kepada orang ramai. Kemudian, ibu saudara-saudaranya dan adik-beradiknya datang. Saudara lelaki dan perempuannya datang dan mereka berkata, "Saya mahu jumpa Yesus Kristus. Saya mahu jumpa anak saya." Maria mungkin berkata, "Saya mahu jumpa anak saya." Tetapi tempat itu sangat padat dengan orang ramai. Jadi ada seseorang yang menyampaikan mesej kepadanya. Kita boleh katakan bahawa orang yang menyampaikan mesej itu berkata, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di sini." Namun Yesus tidak berkata, "Baik, tunggu sebentar. Selepas saya selesai dengan tugas saya akan jumpa mereka." Dia tidak berkata begitu. Sebaliknya, dia bertanya satu soalan. Dia bertanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Jadi dia bertanya soalan, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Kalau kita fikirkan orang yang menyampaikan mesej itu, pasti keliru. Dia mungkin fikir, "Saya cuma beritahu bahawa ibu dan saudara-saudaramu ada di sini, tapi sekarang engkau tanya saya siapa ibu dan siapa saudara-saudaramu." Tetapi Yesus meneruskan dan berkata, "Sesiapa yang melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku, saudariku dan ibuku." Jadi sekarang, Yesus Kristus sedang menekankan tentang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita mesti faham, kita ada di sini untuk melakukan kehendak Tuhan, betul? Apabila kita berada di sini untuk melakukan kehendak Tuhan, kita perlu tahu apa sebenarnya yang Tuhan mahu kita lakukan. Kenapa ibu dan saudara-saudaranya datang ke situ? Ada sebab yang diberikan dalam ayat 21. Dalam ayat 21, sebabnya dinyatakan, apabila keluarga Yesus mendengar tentang hal itu, mereka juga datang untuk mengambilnya. Apabila mendengar orang berkata, "Dia tidak siuman." Ini bermaksud ada sesuatu yang serius sedang berlaku. Itulah sebabnya ibu dan saudara-saudaranya datang untuk menyelamatkan Yesus Kristus. Sekarang, dari apa mereka mahu menyelamatkannya? Untuk memahami ini,
kita perlu faham keseluruhan bab 3. Yesus Kristus sedang mengajar, dan semasa dia mengajar pada hari Sabat, ada seorang lelaki yang tangannya lumpur, tangan yang kecut. Yesus mahu menyembuhkan lelaki itu. Tetapi ada sekumpulan orang Farisi yang sedang memerhati. Mereka sedang menunggu untuk menuduh Yesus, mencari kesalahan jika dia melakukan sesuatu pada hari Sabat. Lalu Yesus bertanya, pada hari Sabat, adakah diperbolehkan untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Mengikut hukum mereka, pada hari Sabat, seseorang tidak boleh melakukan apa-apa baik atau jahat. Mereka tidak boleh berjalan lebih daripada 1 kilometer. Banyak larangan lain. Mereka terlalu terikat dengan hukum, sehingga mereka tidak melihat kepada kehendak Tuhan, atau kepada kasih kurnia Tuhan. Jadi di sini, Yesus Kristus bertanya sekali lagi, dalam Markus bab 3 ayat 4. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh? Dia bertanya soalan ini kepada orang Farisi. Tetapi mereka tidak menjawab. Mereka diam sahaja. Padahal mereka sepatutnya menjawab bahawa berbuat baik itu diperbolehkan. Tetapi mereka tidak mahu pun mengucapkan perkataan baik atau jahat. Mereka tetap diam. Dan itu membuat Tuhan Yesus Kristus marah. Sekarang, berapa kali kita lihat dalam Alkitab bahawa Yesus marah? Kita semua pasti ingat satu peristiwa, apabila Yesus masuk ke dalam bait Tuhan dan melihat orang berniaga, menukar wang di sana. Dia menjadi marah dan membalikkan meja-meja mereka. Peristiwa itu memang kita semua ingat dengan jelas, betul. Tetapi di sini, Yesus Kristus juga menjadi marah. Dalam ayat 5, dikatakan, Yesus memandang mereka dengan marah dan berduka cita kerana kedegilan hati mereka. Jadi Yesus Kristus marah terhadap kedegilan hati orang Farisi. Mereka tidak berbuat baik, dan mereka juga menghalang orang lain daripada berbuat baik. Tetapi Yesus Kristus datang untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini bermaksud kehendak Tuhan ialah melakukan kebaikan. Disebabkan semua ini, orang Farisi menjadi marah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap menyembuhkan orang itu juga. Dia tidak peduli tentang apa yang difikirkan oleh orang Farisi atau apa yang mereka rancang. Dia tetap melaksanakan penyembuhan itu, kerana dia ialah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, ibu dan saudara-saudaranya datang kerana mereka mahu menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus daripada pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi. Sebab apabila orang Farisi menuduh seseorang, dan orang itu dianggap bersalah, mereka akan menghalau orang itu keluar dari rumah ibadat. Itulah hukum dan peraturan pada waktu itu. Apabila seseorang dituduh, mereka akan disingkirkan dari rumah ibadat. Dalam bab 3, ada juga bercakap tentang penyingkiran itu. Ada pula orang yang berkata Yesus kerasukan roh jahat, dan sebab itulah dia boleh menghalau roh-roh jahat. Tetapi sebenarnya Yesus Kristus sedang menyatakan kehendak Tuhan. Dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan mahu nyatakan kepada dunia ini. Sekarang, kerana pemimpin-pemimpin rumah ibadat orang Farisi mempunyai kuasa untuk mengeluarkan seseorang daripada rumah ibadat, ini juga akan memberi kesan kepada ibu dan saudara-saudaranya. Jadi mereka datang untuk menyelamatkannya. Sebab itu mereka berkata, dia tidak waras. Ayat 21. Kerana Yesus Kristus sedang bercakap sesuatu yang kelihatan tidak masuk akal, tidak relevan bagi mereka. Tetapi dia tahu dengan tepat apa yang dia sedang lakukan. Malah ibunya sendiri tidak dapat memahaminya. Walaupun dia telah diingatkan terlebih dahulu sejak dari kelahiran Yesus, ingat kembali nubuatan Simeon. Dia berkata kepada Maria bahawa anak ini, apabila dia besar, akan menikam hatimu.
Ini ada dalam Injil Matius. Jadi semua ini Maria simpan dalam hatinya. Tetapi apabila perkara-perkara ini benar-benar berlaku, apabila dia melihat dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menanggung situasi itu. Dia pun pergi bersama saudara-saudara lelaki yang lain dan anak-anak lelakinya untuk menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "Saya mahu jumpa anak saya." Tetapi dia tidak dapat mendekatinya kerana tempat itu sangat sesak dengan orang ramai. Kemudian, seseorang pergi menyampaikan kepada Yesus, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di sini." Tetapi dia bertanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan kemudian dia berkata, "Sesiapa yang melakukan kehendak Tuhan, dialah ibuku, saudaraku dan saudariku." Inilah yang Tuhan sedang lihat. Tuhan sedang melihat hati kita. Adakah kita melakukan kehendak Tuhan, atau adakah kita hanya melakukan kewajipan luar sahaja? Ingat, Yesus Kristus tidak memisahkan dirinya daripada keluarganya. Dia berkata begitu hanya untuk menyampaikan maksudnya. Tetapi dia tidak memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ingat, ketika Yesus disalib, dia melihat kepada ibunya. Dia juga melihat kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, dia berkata, "Inilah ibumu." Jadi Yesus Kristus memang mengasihi keluarganya. Tetapi misi utamanya ialah melakukan kehendak Tuhan. Dia ingin melindungi manusia, ciptaannya. Dia ingin melindungi dan menyelamatkan semua manusia di bumi ini. Itulah seluruh tujuannya. Tuhan begitu mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, dan dia tidak menghendaki seorang pun binasa, beroleh hidup yang kekal. Dia mahu setiap orang diselamatkan dan datang di bawah kesempurnaannya dan di bawah naungannya. Oleh itu, dalam Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27, tertulis, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Mulai dari hari itu, murid itu menjaga ibu Yesus, Maria, dan juga saudara-saudara Yesus Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 14, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, Maria juga bersama mereka. Ini bermaksud Yesus tidak mengabaikan keluarganya, tetapi dia mengambil berat terhadap mereka. Oleh kerana dia berkata kepada murid itu, "Inilah ibumu," maka murid itu menjaganya. Kemanapun murid itu pergi, Maria juga pergi bersamanya, dan para murid, atau saya percaya juga saudara-saudara Yesus, turut percaya. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 7, sebelum Yesus diangkat ke syurga, berapa ramai orang yang menyaksikan peristiwa itu? Itulah soalannya. Jawapannya ialah 500 orang. 500 orang melihat dia ketika dia diangkat. Hal ini tertulis dalam kitab 1 Korintus oleh Rasul Paulus. Izinkan saya merujuk ayat itu. Ia berkata, kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ini dalam ayat 7. Mari kita lihat kembali ayat 3. Ia berkata, sebab apa yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada kamu, sebagai hal yang terpenting, bahawa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita, menurut kitab suci, bahawa dia telah dikuburkan, dan bahawa dia telah dibangkitkan pada hari ketiga, menurut kitab suci, dan bahawa dia telah menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 murid. Setelah itu, dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus, kebanyakan mereka masih hidup, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal dunia. Sekarang soalan ialah, siapakah Yakobus ini? Berapa orang yang bernama Yakobus? Ada 2 orang. Siapakah mereka? Pertama,
Yakobus anak Zebedeus, salah seorang murid dan saudara kepada Yohanes. Kedua, Yakobus saudara Yesus. Jadi sekarang, Yesus menampakkan diri kepada saudaranya sendiri, Yakobus. Itulah yang dicatat oleh Rasul Paulus, kerana dalam Kisah Para Rasul bab 12, Yakobus, rasul itu, saudara kepada Yohanes, telah dipenggal dan mati syahid. Maka itu, Yakobus yang disebut dalam 1 Korintus ialah saudara Yesus Kristus, yang kemudian menulis surat Yakobus. Selama ini, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah dia mati dan bangkit dari kematian, saudara-saudaranya mula mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kehendak Tuhan. Yakobus sang rasul menulis surat Yakobus, dan seorang lagi saudara, Yudas, bukan Yudas Iskariot, juga menulis salah satu surat. Itu ialah surat Yudas. Oleh itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Markus bab 3 ialah, barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku. Saudara-saudaranya yang datang untuk menyelamatkannya tidak memahami kehendak Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Mereka tidak dapat mengenal siapa dia sebenarnya dan ingin menyelamatkannya daripada melakukan apa yang sedang dilakukannya. Tetapi Yesus Kristus sangat jelas, dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Apabila Tuhan Yesus Kristus datang untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudaranya tidak memahaminya. Mereka ingin menyelamatkannya. Tetapi Yesus Kristus tetap terus melakukan kehendak Tuhan, mengajar, memberitakan, menyembuhkan, dan sebagainya. Kemudian, setelah dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, saudara-saudaranya mula mengikut jejaknya. Bila kita membaca kitab Yakobus, ia berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jenis pencobaan apa yang dia alami, saya tidak tahu, tetapi dia berkata untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu mengasihi Tuhan dan melalui kesukaran, Tuhan ada untuk menyelamatkanmu. Itulah maksudnya. Kita melihat bahawa Tuhan Yesus Kristus tidak memisahkan diri dari keluarganya atau memutuskan hubungan dengan mereka, tetapi dia tetap menjaga keluarganya. Yesus menekankan keutamaan komuniti iman mesianik. Ini adalah komuniti mesianik, komuniti yang telah dipisahkan untuk Tuhan bagi melayaninya. Ada satu suku bangsa yang berdiri bersama Musa untuk membunuh mereka yang telah sujud kepada anak lembu emas. Saya mahu anda melihat Keluaran bab 32 ayat 25 hingga 29. Ia menyatakan bahawa Harun telah membiarkan umat menjadi liar dan menjadi bahan ejekan kepada musuh mereka. Maka Musa berdiri di pintu perkemahan dan berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Dan semua orang Lewi berkumpul di sekelilingnya. Kemudian Musa berkata kepada mereka, inilah firman Tuhan, Tuhan Israel, setiap orang ikatkan pedangnya pada pinggang. Pergilah ke sana kemari di tengah perkemahan dari satu hujung ke hujung yang lain dan bunuhlah setiap orang saudara, sahabat, dan jiran. Orang Lewi pun melakukan seperti yang Musa perintahkan, dan pada hari itu kira-kira 3,000 orang mati. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah, dia berada di sana selama 40 hari. Orang ramai menjadi tidak sabar menunggu. Mereka telah keluar dari Mesir dan dipengaruhi oleh budaya Mesir, khususnya penyembahan berhala. Walaupun Tuhan telah menghancurkan 10 tuhan Mesir yang berkuasa dan menyelamatkan mereka, fikiran mereka masih tertumpu kepada tuhan-tuhan Mesir. Mereka mendesak dan memaksa Harun untuk membuat patung ilah. Jadi Harun tidak punya pilihan, dia menyuruh mereka membawa emas, anting-anting, dan semua barang emas mereka. Dia meleburkannya dan membentuk anak lembu emas. Kemudian orang-orang mula menyembahnya.
Ketika Musa sedang turun dari Gunung Sinai, ditemani oleh Yosua, mereka mendengar suara, bukan suara tangisan, tetapi suara perayaan. Ketika mereka melihat apa yang berlaku, Musa menjadi sangat marah dan memecahkan loh hukum itu. Tuhan berkata kepada Musa untuk menjauhkan diri kerana dia ingin membinasakan semua umat itu, tetapi Musa berdiri di antara mereka untuk membela mereka. Dia membakar anak lembu emas itu, menghancurkannya menjadi serbuk, menaburkannya ke dalam air, dan memaksa orang-orang itu meminumnya. Kerana mereka telah berdosa terhadap Tuhan, Musa bertanya, siapakah yang berpihak kepada Tuhan? Hanya suku Lewi yang berdiri. Dia berkata kepada mereka, hunuskan pedangmu dan bunuh semua yang telah menyembah berhala itu. Mereka menurut, walaupun itu bererti membunuh anak sendiri, saudara, atau sanak saudara mereka. Pada hari itu, kira-kira 3,000 orang mati. Ini bukanlah dosa besar, pembunuhan oleh orang Lewi, tetapi dosa besar itu ialah menyembah berhala. Musa perlu berdoa syafaat untuk umat itu. Sekarang kita faham bahawa komuniti Mesianik dalam Perjanjian Lama diwakili oleh orang Lewi. Orang Lewi setia kepada Tuhan. Sama ada saudara, anak, atau keluarga mereka, mereka membunuh mereka yang menyembah berhala kerana mereka tidak taat kepada Tuhan. Dalam Ulangan 32, ketika Musa memberkati suku-suku Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, dia memberkati suku Lewi kerana kesetiaan mereka. Izinkan saya membaca 2 ayat. Ketika Yang Maha Tinggi memberikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika dia membahagi-bahagikan umat manusia, dia menetapkan sempadan untuk bangsa-bangsa menurut jumlah anak-anak Israel. Sebab bahagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik pusakanya. Jadi orang Lewi berdiri teguh dan diberkati kerana mereka berjalan menurut kehendak sekarang. Dalam Perjanjian Baru, pada zaman kasih kurnia, apakah yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita? Dalam Matius bab 6 ayat 10, dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga, kamu dan saya dipanggil untuk melakukan Tuhan. Kehendak Tuhan menurut corak syurga, bukan perkara duniawi. Dalam Yohanes 17, ketika Yesus Kristus sedang berdoa untuk para muridnya, dia berdoa, Bapa, peliharalah mereka, kerana mereka ada di dunia ini, tetapi mereka bukan berasal dari dunia ini. Dia berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Izinkan saya membaca beberapa ayat lagi. Dalam ayat 15, dia berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi, Tuhan ada untuk melindungi kita daripada dunia yang jahat ini. Tuhan sedang melindungi kita daripada dunia yang jahat ini. Apa yang dilakukan oleh dunia yang jahat ini? Inilah doa yang Tuhan Yesus Kristus panjatkan untuk para murid. Kemudian, dia juga berdoa untuk kita dalam pasal yang sama. Dia telah memberikan kepada kita kasih kurnia, atau lebih tepatnya, kemuliaan yang dia terima daripada Bapa. Izinkan saya membaca itu. Dalam ayat 22, Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi dia mengharapkan kita bersatu. Kesatuan adalah kehendak Tuhan. Tuhan mahu kita bersatu di dalam Dia. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata ketika dia berdoa untuk para murid, dia berkata, kuduskanlah murid-muridmu daripada dunia yang jahat ini. Maksudnya, lindungilah mereka daripada dunia yang jahat ini. Dan selepas itu dia berdoa untuk kita. Dia berkata bahawa sejak dari awal lagi sesiapa yang menerima berita daripada murid-murid, iaitu kamu dan saya, adalah lebih diberkati. Kerana mereka telah melihat Yesus Kristus.
Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kamu dan saya belum pernah melihat Yesus Kristus, tetapi kamu dan saya percaya kepadanya. Maka kita diberkati. Sekarang Tuhan Yesus Kristus berkata, "Bapa, kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, sekarang aku berikan kepada umat yang datang ke dalam kerajaan, yaitu kamu dan saya." Kami memiliki kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernahkah kamu memikirkan apa itu kemuliaan? Pernahkah kamu merenungkan tentang perkataan kemuliaan? Salah satu peristiwa yang berlaku ialah apabila Musa bertemu dengan Tuhan, wajahnya bercahaya kerana kemuliaan Tuhan. Dia berbicara dan dalam kitab Korintus, Rasul Paulus mengingatkan bahawa hari demi hari kamu akan bersinar, maksudnya kamu akan dimuliakan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dimuliakan? Wajahnya sangat bercahaya dengan kemuliaan. Dan apabila para murid melihatnya, Petrus berkata, "Mari aku dirikan kemah untuk Musa dan Elia dan engkau," kerana ketiga-tiga mereka sedang berada di dalam kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus telah memberikan kemuliaan Tuhan kepada kita, kerana kami sedang berjalan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya apabila kami melakukan kehendak Tuhan, kami akan bertumbuh. Kami akan menjadi benar. Sudah tentu dalam Roma bab 12 ayat 2, dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu." Itulah yang kita bincangkan minggu lepas. Kita perlu diperbaharui dalam pemikiran kita, dan apabila pemikiran kita diperbaharui, tubuh fizikal kita juga akan menjadi baik. Itulah yang kita lihat dalam 1 Petrus bab 4 ayat 1 dan 2. Oleh sebab Kristus telah menderita secara jasmani untuk kita, teguhkanlah dirimu untuk menghadapi penderitaan demikian. Dia yang telah menderita secara jasmani itu telah mengatasi dosa. Dia tidak meneruskan hidupnya secara jasmani untuk memuaskan nafsu insani, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Apabila Yesus Kristus masih muda di dunia ini, dia tidak hidup untuk keinginan manusia. Itulah sebabnya apabila ibu dan saudara-saudaranya datang mencarinya, dia tahu bahawa dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dia berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku?" Di sini dikatakan bahawa dia tidak hidup sepanjang hidupnya di dunia ini untuk keinginan manusia yang jahat, tetapi untuk kehendak Tuhan. Dia hidup untuk kehendak Tuhan. Petrus sedang mengingatkan orang-orang yang dia tulis surat kepadanya, "Kamu telah menghabiskan cukup banyak masa di masa lalu, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pada masa lalu kamu melakukan semua perkara itu. Sekarang kemuliaan Tuhan telah datang kepada kamu. Kamu telah lahir baru dalam Kristus Yesus. Roh Kudus berada di dalam kita. Kami melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi mengikut corak dunia, tetapi kita diubahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dahulu, apa yang mereka lakukan ialah hidup dalam pesta liar, hawa nafsu, pemujaan berhala dan segala perkara jahat itu. Dulu kamu lakukan semua perkara itu. Sekarang kamu telah lahir baru, kemuliaan Tuhan ada atas kamu. Kamu adalah anakku. Aku mahu kamu berjalan denganku dan lakukanlah. Akhirnya, saudara-saudariku dan ibuku, apabila Tuhan Yesus Kristus berkata, "Sesiapa yang melakukan kehendak Bapa adalah ibuku dan saudaraku," dia tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita saudara dan saudari. Dalam permulaan, banyak anak-anak lelaki dibawa masuk. Di sini, anak-anak lelaki membawa maksud lelaki dan perempuan. Dia membawa banyak anak-anak kepada kemuliaan. Dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi dalam Yohanes bab 17, kemuliaan yang Yesus Kristus terima sekarang, dia berikan kepada kita supaya kita dapat bersatu.
Tidak sepatutnya ada perpecahan di antara kita. Apabila orang Kristian berkumpul bersama, mereka harus bersatu. Itu menunjukkan bahawa kemuliaan Tuhan berada di tengah-tengah kita. Kita mungkin berbeza, tetapi perbezaan itu tidak sepatutnya membawa kepada perpecahan dalam kesatuan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berjalan dalam kemuliaan ini, dalam kesatuan ini, dalam semangat penyatuan ini, aku tidak malu menyebut kamu saudara-saudaraku. Jika tidak, Yesus Kristus akan berasa malu. Ayat 12 berkata, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dalam perhimpunan aku akan memujimu. Jadi, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Mereka yang telah dibangkitkan bersama Kristus adalah saudara dalam Kristus. Sekarang mereka harus diperkenalkan. Yesus tidak malu memperkenalkan kami kepada kumpulan ini. Misalnya, kepada Paulus, "Hei Petrus, ini Musa, ini Petrus." Jadi dia memperkenalkan. Yesus tidak malu. Yesus yang akan memperkenalkan kepada yang lain-lain yang telah mati untuknya, dan kamu dan saya yang hidup untuknya, mati untuknya. Dia tidak malu memilih. Jika tidak, jika kamu tidak hidup menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan, Yesus akan berasa malu. Mungkin kamu akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Keselamatan bukan dalam tangan saya, ia di tangan Tuhan. Maka pada saat terakhir, jika Tuhan mahu mengampuni saya, Tuhan yang penuh belas kasihan berkata, masuklah. Itu urusannya, bukan urusan saya. Tetapi adakah Yesus Kristus akan gembira memperkenalkan orang seperti itu kepada yang lain-lain? Kita perlu dengar perkara ini. Secara praktikalnya, bagaimana kita melakukannya? Pertama sekali, kita perlu pertimbangkan. Ada cara untuk melakukan sesuatu. Ada ruang untuk kita memahami. Sekarang kita dalam keadaan jahil. Kenapa kita jahil? Kita jahil kerana kita tidak meluangkan masa yang cukup untuk menggali firman Tuhan. Apabila kita tidak menggali firman Tuhan, kita tidak faham ayat-ayat Alkitab. Kita tidak dapat mengetahui kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada saya, aku perlu pergi agar Roh Kudus datang, dan Roh Kudus itu, penghibur itu, akan terlebih dahulu meneguh dosa kita. Jika kami berdiri bersama Tuhan, Dia akan menolong kita. Sama ada kita menghadapi serangan rohani, ujian, atau penganiayaan demi namanya, kita diberkati. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya kerana namaku. Kita sering mencari berkat yang kelihatan di permukaan, perkara-perkara material. Tetapi Yesus sedang mencari berkat yang lebih mendalam, yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya, memuliakan kita, dan membolehkannya memperkenalkan kita kepada para orang kudus yang lain. Sebagai kesimpulan, marilah kita meluangkan masa untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, dan hidup menurutnya. Tuhan memberkati kamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kasih kurniamu dan rahmatmu serta kasihmu yang penuh belas kasihan telah dicurahkan ke atas kami. Tolong kami ya Bapa. Engkau telah melalui segala kesusahan di dunia ini. Itulah sebabnya dikatakan imam besar itu telah melalui segalanya. Maka apabila kita datang menghampiri takhta kasih kurnia, Dia memahami kesakitan kita, impian kita, keperluan kita, dan apabila kita berjalan menurut kasih Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa akan menjawab kita mengikut kehendak-Nya. Oleh itu aku berdoa, ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Ya Bapa, kasih-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami bertumbuh dalam kasih ini. Biarlah kasih kurnia-Mu, kemuliaan yang Engkau terima daripada Bapa dan yang Engkau berikan kepada kami,
Biarlah kemuliaan itu memenuhi hati kami dan kami mahu dimuliakan kemana sahaja kami pergi. Apa sahaja yang kami lakukan, kami mahu dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan memuji-Mu dalam nama Yesus. Amin.